I ada patient yang really dia memang stubborn macam tu. Dia tak nak buat any lifestyle changes. Bila klien datang ke klinik, memang kita akan bagi tahu that dia orang mesti buat komitmen. Okay, komitmen tu adalah untuk tukar gaya hidup dia. So dari segi klinik, of course kita akan buat treatment semualah. Dari segi shockwave, P-shot, kita akan bagi supplement, IV drip dan sebagainya. Tapi kalau you buat semua ni pun and you tak commit and you tak buat your lifestyle changes tu, come on, it's not going to work kan. Memang tak berfungsi. Akan ada lah, I ada patient yang really dia memang stubborn macam tu. Dia tak nak buat any lifestyle changes. Boleh je. I boleh letak like all the treatments to them. It will work. But untuk jangka masa lama, I tak rasa dia macam tu lah. Dia tak ada function macam begitu. Sebagai doktor pun, all my doctors, all the team yang dekat klinik suami sihat, kita pun practice gaya hidup yang sihat. 50-50 lah kira for us jugalah kan. Kalau kita bukan sihat, takkanlah we can advise the patients. It's not going to work that way. So we have to be those suami sihat, baru kita boleh jadikan diorang suami sihat juga.